Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Selamat datang ke Dia.my channel. Dalam video ni saya akan tunjukkan kepada anda cara untuk reload GX Bank menggunakan QR code Duit Now. Jadi langkah pertama kita kena buka dulu aplikasi GX Bank. Okey, boleh guna nombor PIN ataupun biometric authentication. Kemudian kita boleh tengok di dalam paparan home ni ke atas tu ada button scan QR. Okey, button ni boleh guna untuk buat pembayaran dan juga untuk receive duit masuk. Jadi kita tekan je button scan QR, kemudian kita pilih receive. Dalam paparan receive ni, kita akan nampak QR code Duit Now bagi akaun GX Bank kita. Jadi boleh screenshot ataupun simpan lah masuk dalam galeri. Contoh saya screenshot. Dia akan save sebagai picture dalam galeri smartphone saya. So boleh tutup dulu aplikasi GX Bank ni. Kemudian kita semak dahulu dalam galeri smartphone. Pastikan ada gambar QR code Duit Now yang kita screenshot tadi. Okey, contoh anda boleh tengok ada QR code tu ada dalam galeri. Jadi boleh tutup dulu galeri. Kemudian kita boleh guna aplikasi bank ataupun e-wallet mana yang anda nak guna. Contoh dalam video ni saya nak guna aplikasi MAE by Maybank. Baki akaun Maybank saya RM20.65 sahaja. Saya nak reload masuk ke GX Bank RM5. Jadi nak reload guna QR code, tekan button scan. Okey, kemudian kita tekan pada scan QR code from gallery. Seterusnya kita pilih gambar QR code yang kita screenshot daripada GX Bank kita tadi. Okey, pilih je kat situ dan dia akan automatic scan QR code tersebut. Untuk aplikasi MAE ni, dia tak detect nama lagi. Kita kena masuk dulu amount berapa kita nak transfer. Contoh saya nak transfer RM5 sahaja. Jadi saya masuk nilai RM5. Kemudian tekan tanda right di bawah tu. Okey, baru Maybank akan semak nama penerima akaun tu. Apa nama dia akan papar kat sini lah. Contoh anda boleh nampak nama saya Syed Muhammad Zakri bin Syed Nordin. Ini sebab saya transfer ke GX Bank saya sendiri. Jadi nama saya lah dipapar ke atas tu. Make sure nama betul, jumlah betul. Tekan button Pay Now. Masukkan nombor PIN MAE ataupun boleh guna biometric authentication. Dan tunggu sehingga selesai proses verification. Okey, dia masa sikit lah. Ni bergantung kepada kita punya internet. Payment successful. RM5 dan anda boleh perasan kat atas tu MAE sebab saya guna MAE dia bagi notification dah berjaya bayar, dia tulis successful payment, dah berjaya transfer ke GX Bank. Okey, GX Bank pun akan bagi email kat kita. Anda boleh tengok ni contoh. Saya dapat notification daripada Gmail GX Bank money received. You have received RM5 from Syed Muhammad Zakri. Okey, ini contoh dalam video ni saya transfer daripada MAE saya sendiri kepada GX Bank saya sendiri. So nama saya sendirilah yang dipaparkan dalam email tadi. Sekiranya anda nak transfer kepada GX Bank orang lain menggunakan kaedah sama QR code Duit Now ni, pastikan anda semak nama penerima. Yang dipaparkan adalah nama yang betul. Okey, contoh anda boleh tengok baki saya tadi RM000, sekarang dah jadi RM5. Berjaya transfer. Itulah dia cara macam mana nak transfer duit ataupun nak reload duit masuk ke GX Bank menggunakan kaedah QR code Duit Now. So, sekian saja untuk video kali ini. Terima kasih semua kerana menonton. Jangan lupa subscribe channel Dia.my. Semoga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.